Okey, ni sekarang dah sampai masa kita nak masak ikan kita, ikan siakap yang kita filetkan tadi. So kita akan mula-mula kita grill sekejap atau goreng sekejap atas kita punya pan sekadar dia dapat warna perang kiri dan kanan, sebelah-sebelah lah, dua-dua belah. Lebih kurang 2 minit ke 3 minit untuk setiap bahagian. Kemudian kita akan bakar dalam oven pada suhu 170 antara 5 ke 10 minit. Ikutlah, kalau dah terlebih fried kat dalam tu jangan lama sangat ya, sebab kita tak nak ikan kita jadi kering dan tak ada rasa. Okey, so jadi sementara saya fry ataupun saya grill atas saya punya pan, oven ni saya dah panaskan suhu 170, saya set 10 minit. Ni dah disediakan kita punya tray, kita akan pindah dari sini ke sini dan sapu sikit tray dengan margarin ataupun dengan minyak pun boleh. Okey, so panaskan dulu pan, fry. Okay, set dulu kepada 80 ya, dan kita akan ambil kat sini saya nak gunakan butter, sedikit butter. Okey, atas pan kita. So ini bukan nak goreng macam kita goreng ikan tu, sekadar kita nak dapatkan dia masak sedikit. Kita panggil half cook lah, separuh masak. So ni ikan yang dah di marinate tadi kita masukkan. So yang ni memang kena jagalah, jangan sampai dia jadi terlalu gelap, sebab nanti dia tak cantik atau mungkin dia jadi keras ataupun terlalu kering. Kita boleh tengok dia punya ikan ni kan dia nipis saja, slice dia. So kalau kita pakai ikan lain-lain, ikan macam salmon ke ikan merah tu dia bukan tak boleh, dia boleh, tapi ikan merah ni dia tawar sikit Lain-lain ikan apa, jenahak boleh. Okey, ni pun dah macam panas. Tengok tu dia cepat sangat Okey, kita terbalikkan. Dia separuh masak sahaja ikan ni. Kalau kita goreng ataupun kita grill atas kita punya dapur yang biasa, tak perlu nak keep on gerak-gerakkan ikan tu. Tapi sebab yang ini induction, pembakaran dia agak kurang sekata, jadi saya kena gerak-gerakkan supaya warna perang tu dia jadi sekata. Tengok, okey, sikit lagi. Belah sini masih putih. Kita tolak belah sini sikit. Suhu oven yang 170 tu juga mengikut kepada oven masing-masing. Mungkin rendah sikit atau boleh sampai 18. Cuma kita tak nak bakar lama-lama Kita bakar sekejap sahaja, 5 ke 10 minit. Okey, kita tengok belakang dia dah okey ke belum. Okey, sikit lagi. Nampak kulit dia macam garing-garing sikit. Right, kita terbalikkan. Bahagian yang tepi ni tadi dia agak tak kena dekat pan tu, kita tekan sikit. Pastikan ikan ni tak pecah lah. Bila kita bakar, pastikan bahagian kulit di sebelah bawah. Yang isi tu dia menghadap ke atas. Okey, rasanya kita dah boleh alihkan ikan kita. Double check sikit lagi. Saya kena pusingkan sebab yang ni kulit bahagian ke bawah Yang bahagian isi tu belah atas. Okey, so kita akan pindahkan ikan ke dalam tray pembakar. Actually ni ada lagi lebih kurang 2 minit sebelum kita boleh masukkan. So kita tunggu sekejap. Okey, dah boleh. So saya akan offkan api dan kita akan mula alihkan ikan kita ke dalam tray pembakar. Okey, so letak macam tu dan kita masukkan ke dalam oven.
Okey, bakar selama lebih kurang 10 minit. Okey, ni 10 minit saya, so saya set dekat 10 minit. Apapun, kerana oven ini buatan manusia, maka banyaklah kekurangannya. So perhatikanlah supaya ikan kita tak rentung. Okey. Jadi sementara kita tunggu ikan kita masak, nanti kita boleh buat pula kita punya beef. Okey, jadi sementara kita tunggu ikan kita bakar dalam tu, kita bolehlah terus grillkan pula kita punya beef. Beef ni pun sama juga, kita akan grill sekurang-kurangnya 5 minit macam tu. Actually medium sahaja. Medium separuh masak, kemudian kita akan pindah ke dalam oven dan sambung bakar selama 10 minit. Baik untuk yang daging ni, kerana kita akan grillkan dia lama sedikit, maka saya akan guna minyak sebab kalau kita guna mentega dia akan cepat hangus. Macam biasa pilih fry. Okey. Dan saya adjust dulu suhu kepada 100. Masukkan kita punya minyak ni, minyak masak biasalah. Masuk sikit minyak. Okey, dia tak banyak pun sebab tadi kita pun dah buat sapuan minyak atas kita punya daging. Nampak tak? Tak ada dah nampak minyak tu, dia dah resap dalam kita punya daging. So panaskan sekejap, bagi pan kita panas. Kemudian barulah masukkan daging ni atas pan kita. So jengah sekejap kita punya ikan, nampak dia dah start garing tu bahagian atas. Kena jengah-jengah kan, jadi tahu-tahu kan ikannya rentung pula. Alright, ni dah panas, saya kurangkan sedikit dan masukkanlah kita punya daging tadi. Daging ni agak besar dan panjang. Tu boleh dengar bunyi dia. Okey, macam saya kata, kerana kita menggunakan induction, kita memang kena alih-alihkan. Kerana dengan induction ni dia punya kepanasan agak tak sekata. Kalau kita kat rumah tu rasanya okey je, kita biar sekejap. Lebih kurang dalam 4 minit, lepas tu flip, lepas tu buat 4 minit lagi. Sekejap. Kita try tengok kita flipkan ataupun kita pusingkan dia. Tu dia. Daging ni tadi pun saya dah cucuk-cucuk. Yang dekat bahagian lemak tu dia memang akan keras, tapi kita tak buang sebab tujuan dia kita nak cairan dari lemak tu, minyak dari lemak tu memberi rasa kepada daging kita. So bahagian yang lembut tu nanti dekat daging tu je lah. Okay, nampak tak belah sini dah gelap, belah sini pun putih sebab dia dengan ni memang dia tak berapa sekata. So kita pusing lah. Tengok belah mana yang belah sana tu yang belah sini tu dia api dia panas sikit. Okey, sebelah sini dah okey. So ambil yang belah sini pula, flipkan. So yang ni, yang bahagian dia jadi brown tu dah sekata. Tinggal belah sini pula. Okey. Tengok yang ni. So ikan kita dia pun dah masak. So kita keluarkan ikan kita dan ketepikan. Baik, untuk yang daging ni rasanya sudah. So saya akan tutup dulu api. Tutup api. So kita tengok belakang, atas warna dah sekata. Kita pindahkan dalam tray pembakar dan bakar pada suhu 170 selama, yang ini lebih sikit, 10 ke 15 minit. Untuk daging dia lama sedikit 10 ke 15 minit. Okey, pindah sahaja dalam kita punya tray. Kemudian masukkan sahaja daging kita. Okey, dan bakarlah. Kita buat 10 minit dulu. Nanti kalau perlu kita tambah lagi 5 minit.
Okey, so 10 minit suhu dalam 170. Okey, ikan kita dah siap bakar. Sekarang dalam oven kita adalah kita punya daging. Baik, sementara kita tunggu daging kita masak dalam oven, kita akan buat preparation pula untuk kita punya chicken chop. So you all pun tahu chicken chop ni dia tak bakar dalam oven, kita hanya akan goreng dia. Baik, sebelum kita goreng kita punya chicken chop, kita akan bedakkan dia dengan campuran tepung jagung dan breadcrumb. Breadcrumb ni nak guna putih boleh, nak guna yang oranye pun boleh. Campur saja tepung jagung ni. Ini nanti semua ada dalam dia punya sukatan, ada resepi, dekat resepi yang saya kongsi, boleh tengok. Okey, kemudian kita akan masukkan sedikit perasa yang ni tumix, lebih kurang dalam setengah sudu, dan juga kita tambah dengan sedikit garam. Okey. Okey dah. So, panaskan kita punya pan on, set kepada fry. Kemudian saya kurangkan kepada 100, dan okey, untuk goreng memang guna minyak. Kalau kita ada pot, memang elok boleh guna pot supaya ayam ni digoreng tenggelam. Kalau kita tak goreng tenggelam, memang kita kena balikkan. So pastikan minyak panas dahulu. Dah bunyi pun kita punya oven. So keluarkan dulu kita punya daging. Okey, inilah dia daging kita. So saya tepikan dulu daging ni. So kita akan ambil ayam ni, kemudian kita celupkan atau kita bedakkan dia dengan kita punya campuran breadcrumb. Okey, bagi dia rata sekata. Okey, masukkan semua ni, pastikan dia rata lah. Dekat celah-celah dia ni pun kita coating. Okey, kemudian masukkan dalam minyak. Okey, daging ni tadi kita pindah dalam wire rack ni untuk kita toastkan dia punya air dan minyak. Okey, kita akan try terbalikkan ayam ni. Okey, nampak tak disebabkan guna induction, belah sini dah brown, sini masih putih. So nanti memang kita kena pusingkan. Okey. Okey, kita tengok pula yang belah bahagian sebelah sini ni nak kena alihkan Okey, tu. Kemudian belah sinilah tadi yang belah ni putih. So kita letak sebelah sini. Yang ni tak bakar, gorenglah sampai masak. Okey, rasanya kita dah boleh angkat kita punya ayam. So saya akan matikan dulu saya punya induction. Kemudian kita pindah sekejap dalam kita punya wire rack ni untuk toastkan minyak dia. Lepas daripada tu barulah nanti kita akan plating ataupun susun ketiga-tiga hidangan ikan, daging dan ayam ni dalam pinggan. Okey, ambil dulu kita punya ikan, letak dalam kita punya plate. Okey, so susunlah, mulakan menyusun dengan sayur dulu. Sayur, so katalah saya nak letak brokoli, kena kira lah kalau buat apa, kalau berjual kena kira nak letak berapa. Katalah 3. Apa 3? I love you kan? 3 kan? I love you. Okey, 3 je. Lepas tu letak kita punya carrot. Okey, carrot dan brokoli ni saya dah rebus, dan selepas saya rebus, saya gaulkan dengan butter yang cair. Perasakan dengan butter cair dan sedikit garam. Okay. Yang ni russet potato.
Russet potato berbanding dengan kentang yang biasa, dia lebih berperasa dan dia tak mudah hancur. Kalau kita rebus dia lama sikit pun dia tak jadi hancur. Okey. So letaklah berapa pun nak letak. Kemudian kita akan letakkan kita punya lemon butter sauce. Okey. Kita letakkan kita punya lemon butter sauce. Okey. Lah kita punya sea bass, pan fried sea bass with lemon butter sauce. So nanti dah buat baru tahu sedap ke tak sedap. Okay, so ini yang pertama. Yang kedua, kita nak plate kita punya daging. Okay, katalah saya nak letak salad. Baik, salad kan selalu orang pakai coral tu kan, yang kerinting tu, ataupun coral, satu lagi dia panggil salad siam kot. Salad siam, tapi yang ini adalah roman. Ataupun kalau kita pergi dekat pasar raya, setengahnya tu ejaannya romaine. Actually kita panggil roman lah. Ada yang sebut romaine, ada yang sebut roman. Salad roman ni dia sedap, dia crunchy, so, dan dia tak mudah layu macam salad yang lain. So kita guna, tapi apa-apa salad pun boleh. Kemudian letakkan daging atas dia. Okay, ni kita punya daging. Lepas tu kita nak tambah apa? Kita tambah ni lah. Kita tambah sayur sikit. Okay, dan juga ni carrot. Kemudian kentang. Kalau nak guna fries tu pun boleh. Jatuh pula. Okey. Kita boleh letak kentang. Kita letakkan kita punya sos black pepper. Letak sikit boleh, nak letak banyak pun boleh. Okey, so sudah. So makalah siaplah kita punya beef stick dengan black pepper sauce. So yang last kali kita nak hidang kita punya chicken chop. Katalah saya nak letak bawah ni sos dia dahulu. Okey. Lepas tu saya letakkan ayam ni. Okey. So untuk yang ini kita nak letak sedikit coleslaw. So saya nak tambahkan coleslaw sedikit. Okey. Kemudian tambah dengan sayur. Normally kalau dalam plate yang western ni adalah benda-benda ni. Kadang mereka guna ni apa, cauliflower, kobis bunga pun boleh. Jadi dapatlah hijau, putih. Kadang dia campur je dua-dua tu kan, sekadar nak dapatkan variety colour atas kita punya pinggan. Okay, so yang ni katalah belah sini. Penuhkan pinggan kita, right, dan tambahlah ekstra sikit sebab ni tadi ada lebih kentang. Boleh je kalau nak tambah dengan kentang. Okey. Alright, cukup. So tuangkan sos, kita punya sos mushroom ni atas ayam. Okay,
serentak je macam ni pun tak apa. So nampak tak, disebabkan kita tak masak lama, so cendawan tu, mushroom tu memang nampak, memang boleh nampak. Okey, dah siap. So inilah dia 3 hidangan kita untuk kategori masakan western. So kita punya steak dengan black pepper sauce, kita punya chicken chop dengan mushroom sauce, dan kita punya sea bass fried dengan lemon butter sauce. Okey, sampai di sini dulu. Jumpa lagi di video masakan yang lain.